Reaksi sangat kagum Colombia lihat aksi Arif Aiman Malaysia berdepan Vietnam. Media dan warga Colombia telah jatuh cinta terhadap persembahan pemain sayap lincah Malaysia Arif Aiman ketika bertemu Vietnam. Tonggak berusia 23 tahun itu turun dalam kesebelasan utama Harimau Malaya ketika mencatatkan kemenangan 4-0 ke atas jago Asia Tenggara itu. Gandingan trio serangan melibatkan Joao Figueiredo, Holgador dan Arif Aiman memberikan mimpi ngeri kepada anak buah Kem Sangsik di Stadium Nasional Bukit Jalil. Namun begitu media Colombia El Tiempo mengatakan pemain yang berjaya mencuri tumpuan ialah Arif Aiman yang merekodkan 2 bantuan gol termasuklah ketika membantu Holgador merekodkan jaringan debutnya selaku pemain warisan baharu Malaysia. Arif Aiman beraksi sangat baik. Cara beliau menggelecik dan memberi hantaran sangat baik, bawa pemain sayap Malaysia itu ke Colombia, ujar media itu. Kemenangan bagi aksi kedua kelayakan Piala Asia 2027 itu menyaksikan Malaysia kini cemerlang di tangga teratas kumpulan F.